DAP ni bagaikan dah putus asa, tak ketahuan apa yang nak dibuat kerana anti climax convention pada Ahad lepas untuk ambil keputusan kekal dalam kerajaan. Tapi 6 bulan sebelum ini, iaitu selepas pilihan raya Sabah November tahun lepas, Anthony Loke telah memberi amaran kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim lakukan reformasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tidak, keputusan akan dibuat mengenai kedudukan DAP dalam kerajaan. Dan kita tahu apa yang berlaku pada lepas anti-climax, saya katakan. Dan selepas keputusan convention itu dibuat, sekarang ni pula pengurusi DAP yang memberi amaran kepada Datuk Seri Anwar 6 bulan lagi, iaitu lakukan reformasi 1, 2, 3, 4. Kalau tidak, tak tahulah apa DAP nak buat. Mungkin dalam masa 6 bulan lagi akan berlaku PRU 16, kita tak tahu. Tapi nampak macam gaya dah putus asa DAP ni untuk menarik balik sokongan daripada penyokong mereka. Tapi bagi saya, jangan putus asa. Masih ada harapan, masih ada banyak masa lagi. Masih ada banyak pilihan raya negeri, Melaka, Perak, Pahang selepas ini, mungkin lepas tu SG4, mungkin selepas tu negeri-negeri yang ditadbir oleh Pakatan Harapan, dan mungkin selepas itu pula PRU 16. Jadi jangan putus asa dalam politik, tak boleh putus asa, kena terus berusaha.